Oh Yen, nampak sedap betul kau makan. Kau tengok tu, ramai betul beratur nak makan laksa marih ni. Abang Ziz, boleh tak bantu kami? Kami ada masalah ni. Apa masalahnya? Aku sedia bantu. Pekerja di kilang kami sudah berkurangan. Tambah masalah lagi, pekerja-pekerja warga asing semua dah balik ke planet mereka. Kami juga dibebani dengan masalah pekerja mahir yang kurang. Bagaimana Abang Ziz? Bolehkah Abang Ziz bantu kami? Baiklah, saya akan bantu sekarang juga. Kamu semua tunggu di sini. Saya akan kembali sebentar lagi. Selamat jalan Abang Ziz. Hati-hati, jangan sampai terlanggar burung besi tahu. Bye-bye. Hai, apa khabar semua? Yeay, Abang Ziz dah sampai. Abang Ziz dah sampai. Yeay. Wow, ramainya pekerja-pekerja mahir yang dibawa oleh Abang Ziz. Tengok tu, Yen. Perkenalkan CSI, Corporate Smart Internship. CSI merupakan program Jabatan Penjara Malaysia, penggantian pekerja asing kepada prospek penjara. Jabatan penjara memiliki prospek yang telah terlatih, berdisiplin dan sedia bekerja. Abang Ziz, terima kasih kerana bantu kami. Kami sangat menghargainya. Tidak mengapa. Sudah menjadi tanggungjawab saya untuk membantu. Assalamualaikum, Abang Ziz. Maaf ganggu. Saya ada masalah. Boleh bantu saya? Waalaikumsalam. Apa masalah awak? InsyaAllah, saya sedia membantu. Kilang saya baru buka. Saya tak ada pekerja. Bolehkah saya dapatkan prospek penjara untuk bekerja di kilang saya? Boleh. Tak ada masalah, kita ada ramai prospek penjara yang berkemahiran, disiplin dan sedia untuk bekerja. Dari mana saya boleh dapatkan prospek penjara ni? Jika awak nak tahu, awak boleh lihat lokasi prospek penjara melalui teleskop optik ni. Oi, ramainya. Program CSI, Corporate Smart Internship, merupakan salah satu usaha kerajaan membantu industri sektor swasta kurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Inisiatif ini secara langsung dapat mengurangkan kesesakan dalam penjara. Kemahiran yang diterima prospek penjara berjaya menjadikan institusi penjara sebagai entiti berdaya saing yang mampu menjana pendapatan dan melatih tenaga kerja mahir di Malaysia.